Nak meniaga bulan Ramadan tapi modal tak cukup dan tak ada lesen PBT atau SSM? Setiap video ni cepat, saya tunjuk cara apply pembiayaan Barakat. Dengan pembiayaan Ramadan Perniagaan Rakyat ni, anda boleh dapat sehingga RM30,000 untuk bantu lancarkan perniagaan sepanjang bulan Ramadan dan Aidilfitri. Untuk usahawan yang tak ada lesen PBT atau SSM, anda boleh mohon nilai pembiayaan dari RM1,000 hingga RM5,000. Untuk yang ada pula, nilai pembiayaan start RM1,000 hingga RM30,000. Untuk mohon, pastikan anda warga negara Malaysia Bumi Putra, berumur 18 hingga 65 tahun, usahawan, peniaga dan penjaja kecil, jalankan perniagaan makanan, minuman, pakaian, peralatan atau kelengkapan untuk Ramadan dan Aidilfitri. Pembiayaan ni patuh syariah dengan kadar keuntungan 3% setahun, boleh tarik maksimum 12 bulan. Dapatkan borang permohonan dekat portal rasmi Tekun Nasional di www.tekun.gov.my. Isi dengan lengkap dan sediakan juga dokumen macam salinan MyKad permohonan pasangan, lesen atau permit atau SSM yang sah dan belum expired, gambar perniagaan pemohon yang tunjukkan aktiviti perniagaan, salinan bank statement 3 bulan transaksi terkini dan dokumen tambahan kalau ada. Boleh hantar permohonan dekat pejabat Tekun Nasional yang berdekatan. Share video ni pada kawan peniaga anda dan follow Shantu.my untuk info best setiap hari jam 8 malam.